Hai, Assalamualaikum geng. Selain aktiviti snorkeling dan 4-wheel drive, aku juga ada buat trip memancing. Walaupun aku orang bukan yang minat memancing, tetapi hari ni aku turun ke laut sama untuk ikut customer aku daripada China. Korang yang minat memancing juga boleh cari aku dekat Pulau Tioman ya. Hari ni customer request untuk buat fun fishing sahaja. Fun fishing tak lama mana pun, ambil masa dalam 3 jam saja. Tapi apa yang best, customer request untuk menggunakan bot saiz besar. Bot ni boleh muat lebih daripada 12 orang. Tapi kalau untuk keselesaan, hanya 8 orang sajalah boleh mancing. Kita ada buat fun fishing dan day fishing juga. Boat yang dia orang request ni memang cukup selesa. Boat yang kami gunakan ni panjang 45 kaki dan enjin 250 horsepower, ada 2 biji tau. Enjin Suzuki pula tu. Dah lah selesa, laju pula tu. Selain tu kita bagi kapten yang berpengalaman. Tengok baru je berlabuh sahur, baru je parking boat dah dapat ikan. Orang yang tak pandai mancing pun boleh pergi. Nampak tu ada abang kapten tolong Amoy tu tarik ikan. Ya, tarik ikan besar tu. Jemuduk naik seko. Lah Amoy belakang aku pula, dia dapat ikan. Dia pun tak pandai mancing juga. Tak apa, abang ada, abang boleh tolong. Tengok tu abang pula angkat. Dia bergaya, naiklah cermin pula seekor. Walaupun hari ni aku puasa, cuaca panas, aku nampak semua customer aku happy, aku pun happy juga. Hilang rasa lapar dan dahaga aku. Memandangkan dia orang pun dah happy, hari pun dah senja, aku pun dah tak tahan dah ni. Aku perlu balik untuk buka puasa. 6.54 dekat pukul 7 ada extra time sikit untuk diorang. Aku dah bergerak nak balik dah ni. Adalah sikit lauk nasi aku bawa balik. Aku ada menyela sikit-sikit. Okay, bye korang. Nak datang Tioman, roger je aku.